Tahukah anda, Muzium Stem Melaka merupakan salah satu tempat yang paling menyeramkan yang ada di Malaysia. Muzium Stem Melaka ini jarang dikunjungi pelancong. Kalau ada yang tahu sejarah bangunan muzium ini, mungkin anda tahu betapa berkurangnya pelancong yang hadir ke tempat ini. Menurut cerita, tempat ini dahulunya mempunyai seorang rahib. Rahib yang sepatutnya tidak boleh berkahwin dikatakan mempunyai hubungan terlarang dengan seorang askar Portugis sampai dia mengandung. Sebagai hukuman, dia ditanam hidup-hidup di belakang rumah ini. Mungkin sebab rohnya tidak tenteram, ia selalu dilihat di sekitar kawasan rumah ini. Ia cukup dikenali oleh keluarga rumah ini sehingga anak-anak tuan rumah menamakannya hantu ini sebagai kawan mami. Ia selalu dilihat duduk di beranda dengan wajah menghadap ke laut. Kisah ini sangat popular di Melaka pada waktu itu sehingga ia digelar Haunted No. 7 Fort Road. Rumah yang diketahui sebagai antara bangunan Belanda tertua di Melaka ini ditukar menjadi Muzium Stem hanya pada tahun 2007.